Okey, silakan air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Terengganu maju berkat dan sejahtera. Yang berhormat Timbalan Yang di-Pertua, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan dan sidang pemerhati yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Ampun tuanku, patut mewakili rakyat Dewan Undangan Negeri Air Putih dengan penuh takzim merapat sembah menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja Terengganu atas limpah perkenan berangkat mencemar Duli bagi menyempurnakan istiadat pembukaan mesyuarat pertama Penggar Persidangan Dewan Undangan Negeri Terengganu pada kali ini. Sesungguhnya titah dan amanah tuanku menjadi panduan utama kepada Patik dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai wakil rakyat dengan penuh amanah, adil dan berintegriti demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negeri. Patik beriltizam untuk terus mendekati rakyat serta memperjuangkan kebajikan mereka agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberi manfaat kepada semua. Patik juga menadah doa kepada Allah SWT semoga Duli Yang Maha Mulia Tuanku sentiasa dikurniakan keafiatan dan kesejahteraan dalam memayungi negeri Terengganu ini dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan. Yang berhormat Timbalan Yang di-Pertua, kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Kepimpinan Kerajaan di Terengganu. Tahun 2025 telah melakar pelbagai kejayaan yang wajar kita syukuri bersama. Pertama, negeri Terengganu berjaya mencatat hasil negeri tertinggi dalam sejarah, mencerminkan pengurusan kewangan yang cekap dan berintegriti. Kutipan hasil negeri mencecah RM454.33 juta. Melepasi paras RM450 juta tertinggi dalam sejarah pentadbiran negeri. Peningkatan lebih 59% berbanding tahun 2018 sebanyak RM283 juta. Ini membuktikan pengurusan kewangan lebih cekap dan terus menjadi asas pengukuran sumber hasil dalam negeri. Kedua, sektor pelancongan telah terus berkembang dengan kehadiran jutaan pelancong sekaligus merancangkan ekonomi setempat. Terbukti dengan rekod jumlah pelancong 8.5 juta orang di tahun 2025, 7.2 juta domestik dan 1.3 juta pelancong asing. Memberi sumbangan hasil ekonomi kepada negeri sebanyak RM6.7 bilion. Impak daripada kerancangan sektor pelancongan ini menjadikan negeri Terengganu antara negeri destinasi utama di pantai timur dengan sokongan produk pelancongan dan alam menjadi yang menarik dan bonus sebagai negeri paling bahagia. Ketiga, kita melihat pelaburan yang meningkat memberi impak positif kepada peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi negeri. Keyakinan pelabur meningkat dengan datanya. Pelaburan komited RM4.3 bilion dan pelaburan direalisasikan sebanyak RM1.6 bilion. Dibuktikan dengan projek utama, projek solar hybrid Tasik Kenyir RM2.9 bilion dan pembangunan industri di Kerteh. Ini memberi petunjuk kepada kita keyakinan pelabur terhadap kestabilan negeri, pengukuhan sektor industri dan tenaga baru. Keempat, pencapaian pendidikan yang membanggakan, termasuk keputusan peperiksaan yang mengatasi purata nasional dengan SPN 2025, melepasi grade purata nasional dan STPM. PNGK 3.12 merupakan rekod terbaik 6 tahun berturut-turut. Ini bermakna kualiti pendidikan negeri terus meningkat serta komitmen guru dan sokongan kerajaan sangat berkesan. Kelima, sinonim dengan monsun timur laut sentiasa diuji dengan musibah banjir. Namun alhamdulillah kecekapan pengurusan bencana khususnya menghadapi musim terkujuh yang saban tahun mencabar. Terengganu mempunyai rekod dari aspek pengurusan bencana yang cekap dan berkesan. Pengurusan monsun timur laut MTR 2025 deponan dilaksanakan secara terancang dan efisien. Kerjasama tindakan pantas antara agensi dan keutamaan keselamatan rakyat berjaya dipelihara menjadi asas dan tunjang kekuatan. Koordinasi agensi tinggi serta sistem respon bencana semakin matang menjadikan Terengganu kekal hebat di dalam menangani ketibaan monsun timur laut. Yang berhormat Timbalan Yang di-Pertua, saya melihat kesemua ini adalah hasil usaha bersepadu kerajaan negeri, penjawat awam, agensi pelaksana dan seluruh rakyat Terengganu. Kecanaan, prihatin dan pelaksanaan pentadbiran
secara profesional dan tersusun serta berwawasan menjadikan negeri Terengganu terus bergerak senada dengan slogan Terengganu Maju Berkat dan Sejahtera. Dan yang sekali lagi kepada Yang Amat Menteri Besar dan pimpinan yang ada. Yang berhormat Timbalan Yang Dipertua, Air Putih terpanggil menyarankan kepada kerajaan untuk melihat kesan daripada kenaikan harga minyak yang memberikan impak langsung kepada rakyat. Kerajaan perlu melaka dan menyuarakan beberapa cadangan bagi memastikan beban tanggung rakyat dapat dikurangkan. Kenaikan harga minyak adalah cabaran global, namun kesannya di peringkat tempatan boleh kita tangani dengan kebersamaan. Kerajaan, peniaga dan rakyat mesti bergerak sering mengawal, membantu dan menyesuaikan diri agar kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Yang berhormat Timbalan Yang Dipertua, kerajaan perlu membuat seruan kepada rakyat untuk berjimat dan bijak berbelanja. Rakyat wajar diseru mengamalkan perbelanjaan berhemah, mengutamakan keperluan berbanding kehendak serta menyokong produk tempatan. Tindakan kempen belilah barangan tempatan perlu dicanangkan lagi. Memberikan pendidikan pengguna agar rakyat makin matang dalam membuat pembandingan harga dan mengelak perbaziran. Galakkan juga perkongsian kereta dan carpool community. Dalam waktu yang sama, peranan kerajaan perlu diperkasihkan lagi dalam memperketat pemantauan bagi memastikan tiada pihak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Oleh itu, operasi bersepadu KPDN secara berkala perlu ditingkatkan lagi. Senarai harga silin barangan asas diperluaskan lagi dan saluran aliran rakyat diperkasa. Yang berhormat Timbalan Yang Dipertua, peniaga kecil tidak harus dibiarkan tertekan akibat kos operasi meningkat. Kerajaan perlu memikirkan bagaimana insentif subsidi pengangkutan, logistik serta bantuan khas kepada peniaga kecil, one-off, mikrokredit diadakan. Galakkan penggunaan pembekal tempatan. Kurang ini kita kurangkan kos perlu ditekankan. Orang kata makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Tak kira apa pun perkataan, keperluan makanan perlu dipertingkatkan. Kerajaan perlu berdikari dalam pengeluaran makanan bagi mengurangkan kebergantungan luar. Memperluaskan projek pertanian dan agro makanan, memberikan sokongan penuh kepada nelayan dan peternak. Cadangkan program satu kampung satu produk makanan. Yang berhormat Timbalan Yang Dipertua, menggapai rasa keberkatan dan nikmatnya perjalanan hidup dengan keimanan. Kerajaan dicadangkan juga mempertingkatkan lagi peranan komuniti dan institusi masjid. Tidak menjadi kesalahan sekiranya masjid dan komuniti menjadi pusat kebersamaan, membantu golongan terkesan. Adakah program dapur rakyat, bank makanan, pasar berkat dan jualan harga murah serta tabun kebajikan komuniti bagi menambah baik bantuan kepada golongan terkesan setempat tanpa syarat. Dalam rasa pertanggungjawaban ini perlu juga dirasai oleh syarikat besar dan industri. Syarikat besar digesa memainkan tanggungjawab sosial dengan tidak memindahkan sepenuhnya beban kos kepada pengguna. Program CSR, bantuan barang hasas dan kawalan margin keuntungan secara beretika perlu diambil cakna agar beban cabaran yang berlaku ini dirasai bersama. Yang berhormat Timbalan Yang Dipertua, kita tidak boleh alpa tahun 2026 hadir dalam pelbagai cabaran yang menuntut perhatian serius dan tindakan yang lebih strategik. Antaranya, ketidaktentuan sumber hasil negeri yang masih mempunyai kebergantungan kepada sumber tradisional seperti petroleum. Keperluan untuk memperkukuh daya tahan ekonomi agar lebih pelbagai dan berdaya saing. Cabaran pelaksanaan di PKA Umbi agar setiap perancangan benar-benar memberi impak kepada rakyat. Isu banjir dan perubahan iklim yang memerlukan pendekatan jangka panjang dan menyeluruh. Serta keperluan menyediakan peluang pekerjaan berkualiti kepada belia bagi mengelakkan penginjerahan tenaga muda keluar dari negeri. Dalam masa yang sama, kita juga berdepan tuntutan iaitu mempercepatkan transformasi digital, menjamin kesejahteraan rakyat secara inklusif dan memastikan pembangunan tidak mengabaikan kelestarian alam sekitar. Yang berhormat Timbalan Yang Dipertua, sehubungan itu saya ingin menegaskan bahawa kejayaan yang telah dicapai perlu dijadikan asas untuk kita melangkah lebih jauh, manakala cabaran yang mendatang harus ditangani dengan perancangan yang lebih teliti, pelaksanaan yang lebih berkesan dan kerjasama yang lebih erat antara semua pihak. Kita tidak hanya mahu melihat angka kejayaan, tetapi memastikan setiap dasar dan program
benar-benar dirasai manfaatnya oleh rakyat di setiap peringkat. Akhir kata, bunga melati di tepi halaman harum mewangi di waktu pagi. Cabaran dunia tidak tertahan, bersatu hati kita tempuhi. Marilah kita bersama-sama memperkukuh iltizam dan komitmen untuk terus membangunkan negeri Terengganu yang kita cintai ini. Bukan sahaja dari segi ekonomi tetapi juga dari aspek kesejahteraan, kelestarian dan keberkatan. Semoga segala usaha kita diberkati dan dipermudahkan oleh Allah SWT. Air Putih menjunjung kasih tintah tuanku dan mohon menyokong. Allahuakbar. Terima kasih Wakil Air Putih.